Kalau awak nak tahu, saya baru je dapat projek 1 juta. Ya betul awak ni. Gapo dia awak nak pergi cuti ke? Boleh tak? Saya nak pergi cuti meeting ke dek? Boleh, kita gesok lalu. Ni saya kau ni sedap ni. Pakai. Alah. Sampai berdiri anak ayah ya. Ke sini ya. Nampak Nak sedap masuk ni. TV Malas sikit pergi. Yeah. Sini ya nampak macam ramai orang ni. Sini. Boleh lah. Habuk. Tak lah tu. Panggil lah waiter tu. Waiter. Ada apa tu? Harga berapa paling mahal sekali sini? Ketiga. Wah. Banyaknya awak order be. Awak nak order gapo, awak royak je. Gapo dia awak nak pergi cuti ke? Boleh tak? Saya nak pergi cuti meeting ke dek? Boleh, kita gesok lalu. Ni saya kau ni sedap ni. Pakai. Tapi habis ke kita dua ni makan ni? Apa tak habisnya? Mungkin tak habis, tak cukup ni. Kita order pula bentar lagi. Okey, makan ya. Okey. Tak ni. Dek saya pelik benar awak ni. Hari ni saya bawa saya pergi makan tempat sedap-sedap ni lah. Bawa saya shopping lah. Beli beg baru lah gapa. Awak ni main Amerika lah. Saya tak buat gitu lagu tu. Kalau awak nak tahu, saya baru je dapat projek 1 juta. Ya betul awak ni. Betul. Sedap je. Tu nanti boleh lah kita pergi cuti esok lah. Boleh. Saya nak pergi Maldives ajaknya. Boleh. Kita pergi esok sekali. Lusa kita pergi Melbourne pula. Okey, sedap ni. Terima kasih. Ya Allah, awak sedap gila sini awak. Hari-hari saya nak makan sini boleh ke? Ni semua sedap ni ni. Sup perut dia sedap ni. Patin poyok pun sedap juga. Semua ni favourite saya. Boleh ke hari-hari saya nak makan sini? Boleh awak. Kalau awak nak makan sini hari-hari pun boleh. Untuk awak semua boleh. Kita kira kaya. Makan.